Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel saya. Hari ini hari Rabu 4 bulan Mac 2020. Ana masih bersama dengan 14 Ramadan 1447 Hijriah. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini sekarang pukul 6.40 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Kemarin lepas baru buat video daily report tak keluar mana dah. Tak keluar juga. Sampai hari ni pun tak pergi ke tak keluar juga. Lepas tu lepas pada buka puasa tu ada semaya maghrib, lepas semaya maghrib dari pukul 8 lebih 8.20. Pada tu saya terus pergi ke ke masjid untuk semaya isyak dan juga semaya sunat tarawih. Lepas tu alhamdulillah tak siap tak miss lagi lah, tak tertinggal lagi lah. Malam ni insya-Allah malam ke-15 lah tarawih, insya-Allah saya pergi ya. Malam ke-15 tarawih ya, malam ke-14. Ini puasa ke-14 lagi. Hari ke-15 hari ke-14 berpuasa okey. Jadi malam nanti jadi malam ke-15. Tarawih kali ke-15 lah. Okey, lepas pada tu saya seperti biasalah singgah ke Dafi Kristi biasa. Minum ada seperti biasa dah. Saya tengok sabarlah pukul berapa malam tengok dah. Pukul 12. 12.10 lebih kurang balik. Lepas tu malam tak boleh tidur juga. Saya tidur juga lepas tu. Hari ni sahur paling awal sekali hari ni. Pukul 5 sahur dah. Pukul 13 masuk waktu subuh. Semaya pada 6.30. 7.46 pula dah. Pukul 8.40 tidur. Bangun pada pukul 2 berapa dia? Pukul 3 dah. 3.17. Ada bukan. 2.47 teh. Bangun terus mandi semaya Zuhur. Kemudian semaya asar dari pukul 6.20 ni semaya asar. Lepas tu 40 saat ni terus buat video ni. Okey. Panjang ini dah sempat upload video pada tadi. 2 channel dah. Upload video 2 channel. Lepas tu dah lah edit video sikit hari ni. Okay, tak ada kerja apa lah. Okay, sekali itu saja. Assalamualaikum. Sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.